esok tak adalah nak bawa rushing sangat. Saya nak bawa santai-santai. Nak bawa santai-santai 70, 80 kan. Paling laju pun 90. Tak naklah bawa laju sangat. Saya nak santai, nak jimatkan minyak kan. Kos tak berapa nak keras sangat. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, right. Hari ni puasa yang ke 25. Okay, besok saya dah mengambil keputusan untuk balik kampung. Cuti dah lulus. Cuti dah lulus. So esok 27 bulan. Okay, 27 bulan. Kemungkinan video ni akan keluar pada malam raya. Video ni akan keluar pada malam raya. So malah nak cerita hari raya. Nak cerita pasal motor ni. Nak cerita pasal motor ni. Okey. Motor ni dah tukar tayar. Tayar Timsan TS ataupun ST 692. TS 692. 11017. Okey. Baru je tukar tadi. Lepas tu baru je servis. Servis sendiri lah, tukar minyak hitam sendiri, filter cuci. Lagi jimat kan, pakai filter besi. Cuci je berkali-kali boleh pakai, tak ada masalah kan. Daripada pakai yang kertas tu, setiap kali servis tukar minyak hitam, dia kena tukar filter kertas. So membazir. Lebih baik pakai filter besi daripada kertas. Filter besi ni boleh berkali-kali boleh pakai, tak masalah. Tapi kena cuci lah. Dua kali, satu kali cuci. Maksudnya 2 kali servis, 1 kali cuci. Boleh tengok lah. Besi-besi, abu-abu besi kan. Lagi bagus lah. So malam ni nak ronda-ronda tu. Nak ronda-ronda pusing-pusing, panaskan enjin motor kan, baru lepas servis. Okay, dipersoalkan kenapa servis malam sedangkan petang ataupun siang hari boleh servis. Okay, nak cerita sikit pasal kenapa servis malam kan, kenapa tak servis pada siang hari. Okay, pada siang hari sibuk kan, sibuk nak niaga, nak pergi tukar tayar, banyak kerja daripada Bangi. Daripada Bangi ke Sungai Chuak. Daripada Bangi tu, okey, daripada Bangi saya beli minyak hitam. Lepas tu saya terus shoot ke Sungai Chuak Kajang. Bawah flyover. Nama kedai dia adalah Dania Garage. Nama kedai tu Dania Garage. Mesti korang kenal lah Dania Garage ni, viral satu Malaysia kan. Dania Garage 1 KL lah, dinamakan 1 KL ataupun 1 Selangor.
So kedai dia, nak cerita pasal kedai dia, bagus lah. No, feedback bagus. Cuma dia orang tak cukur kaki tangan. Tak cukur kaki tangan. Sebab kenapa saya cakap tak cukur kaki tangan? Sebab banyak motor-motor yang belum lagi dibaiki baik pulih. Banyak lagi belum dibaik pulih. Lepas tu, dan juga banyak juga owner motor tak pergi ambil motor yang sudah dibaik pulih. Tu jadi satu isu masalah juga kan. Lepas tu, Daniel Garage ni, tadi saya pergi tukar tayar 1 jam jugalah menunggu. 1 jam jugalah nunggu. Sebab bukannya apa, dia orang ni macam siapkan satu persatu. Tu disebabkan lama menunggu. Kalau boleh lah, kalau boleh Daniel Garage ni tambah staff baik pulih. Tambah staff baik pulih, mechanical. So kalau saya teruskan servis tukar minyak hitam situ tadi, jawabnya pukul 6 tu belum tentu lagi dapat balik. Dia siap one by one. Best lah tayar T-Sub ni. Memang best, memang mantap. Saya tukar tayar belakang je, dia macam nak baring. Tak ada nak membuang, tak ada nak apa-apa pun. Memang melekat. Memang melekat. Tapi tak berani lah. Naik 60 pun steady lah. Memang steady, memang relax. 70 pun relax. 70 macam naik 75, macam naik 80. Memang relax, memang bagus. Tak ada nak membuang. Esok harap-harap panas lah kan. Harap-harap panas lah besok 27. Esok jalan jam daripada Putrajaya, berhenti dekat Tol Gombak, Petronas Gombak. Lepas tu berhenti dekat Lipis, ataupun teruskan ke Mepaga. Isi minyak di Mepaga. Lepas tu terus lah sampai Gua Musang. Gua Musang terus ke Jili. Tengok keadaan. Plan macam tu lah. Plan macam biasa balik lah kan, 3 kali isi. Tapi saya dah bawa minyak spare kan. Bawa minyak spare, takut habis minyak di tengah jalan. Takut macam tu lah, kena standby minyak lah. Walaupun tank 7 liter, tank 7 liter pun kalau kadang-kadang kita tak ingat kan, kena bawa lah kan, kena standby. Esok memang jalan jam lah, 27, 28 sampai ke hari raya. Kadang-kadang tu raya kedua pun jam lagi kan. Esok tak adalah nak bawa rushing sangat. Saya nak bawa santai-santai. Nak bawa santai-santai 70, 80 kan. Paling laju pun 90. Tak naklah bawa laju sangat. Saya nak santai, nak jimatkan minyak kan. Kos tak berapa nak keras sangat. Kos bajet-bajet.
kena jimat-jimat lah kan. So tak ada nak rushing sangat. Okey, saya bajet minyak daripada Putrajaya. Bajet minyak daripada Putrajaya sampai ke Jeli dalam RM30 ataupun RM40 sampai ke Jeli. Mungkin saya akan berhenti singgah di Paloh. Akan singgah di Paloh. Lepas tu saya akan terus shoot ke Jeli lah. Singgah pun singgah kejap, tak ada nak push. Saya fikir macam tu lah. Kalau saya push, penat, sakit badan, mungkin saya akan berhenti mana-mana, rehat kejap, minum-minum air kan. Kalau darurat tak apa, boleh diganti. Puasa boleh ganti kan. Kalau darurat tak kisah pun. Mungkin saya tak ada video lah masa balik kampung raya nanti, tapi saya akan bawa kamera. Saya akan bawa GoPro, InsyaAllah kalau ada rezeki. Saya akan shoot video mana-mana kan. Berhenti mana-mana saya akan shoot. Ambil kesempatan sikit. Bukan senang nak senang weh. Dia susah dulu baru senang. Okay, alright. Apa tu, baju dah kemas, dah packing. Cuma barang-barang keperluan motor lah, macam spana, petrol, cacing. Cuma saya lupa beli adalah pump lah, power bank tu, power pump. Lupa hari tu, masalah jugalah kan. Memang lupa lah nak beli kan. Tapi tak apalah, next lah. Persiapan raya sudah, duit raya sudah. Dah masuk dah sampul. Cuma nak agihkan lah kepada anak-anak buah. Anak buah sekarang dah ramai, dah bertambah. Ni apa hal ni, berhenti ni? Berhenti tengah jalan. Oh, masalah betul lah. Nak cop parking lah ni. Masalah betul lah. Oh, okay, right. Saya nak buat walk around, tapi aduh, macam tak nampak kan. Walaupun lampu banyak-banyak, tu dah jadi satu masalah. Tapi lepas raya nanti lah saya buat walk around, ataupun nanti sampai dekat kampung nanti lah saya buat walk around. Saya akan buat lah video. Tapi rasa malas, tak buat rugi kan. Saya nak tunjuk Tim Sun TS 692 110 110 17 110 90 17.
Itulah, tengoklah macam mana kan kalau gaji saya buat. Okey. Rasanya video sampai sini saja. Nak cukupkan 10 minit. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey lah. Jom lah kita layan lampu-lampu di Putrajaya. Best lah Tim Sun TS 692. Memang best, memang mantap. Kalau layu corner memang sedap lah. Oh, memang best lah. Tadi saya nak ambil Ferrari, tapi harga keras sikit lah. Nah, tak cukup bajet, terpaksa ambil TS 692 110. Nanti kalau